Kembali lagi dalam Trust Mati Autobank. Hari ni kita ada apa? Model W177 Mercedes CLA 250 Masalah dia apa? Datang kat kita orang coolant level low Bila kita diagnose, check. So, masalah dia berpunca daripada apa? Ni. Ini dipanggil apa? Ini adalah water pump Kalau macam korang boleh nampak kat sini, dia punya kesan leaking coolant daripada bahagian water pumpnya. So, macam mana benda ni boleh terjadi? Yalah, macam kita tahu benda ni adalah plastik, material dia luar tu plastik dan dalam dia ada satu seal o-ring getah lah. Benda tu makan tahun akan dimamah usia lah rumput. Macam hari tu kita ada satu model mini Clubman, masalah yang sama daripada water pump. Cumanya water pump tu dia datang sekali dengan thermostat apa semua. Yang ni dia datang hanya dengan water pump saja. Kenapa benda ni kita kena jaga Benda ni penting Benda ni cooling system. Bila mana kereta korang tak ada cooling system, enjin anda terlalu panas, overstress, boleh jadi macam-macam masalah. Head bengkok, head pecah, gasket koyak, enjin gugur, enjin overheat, panas, terbakar, meletup. So, memang benda ni sangat penting Bila dah jadi benda-benda cooling system ni bocor, memang kita orang akan suggest untuk terus ganti untuk replacement, new replacement Untuk kereta ni masalah dia datang daripada thermostat. So, alang-alang dah thermostat, kita orang bagi tahu sekali dia punya oil filter housing pun ada masalah, problem. Tapi itu next video kita cerita So, kepada pengguna-pengguna konti dekat luar sana, tak kisahlah Merc ke, BM, Volvo, Audi, boleh datang ke workshop kami untuk buat full inspection ataupun just checking. Untuk basic service pun boleh. Bengkel kami terletak di Taman Putra Perdana Puchong, bersebelah dengan Cyberjaya, Putrajaya. Kami beroperasi daripada hari Sabtu sehingga Khamis. So, macam biasa geng, anda pengguna konti, kami perbaiki konti. Zas!